Jeritan Amir memecah kesunyian kabus, bergema seolah-olah ada 100 suara lain yang turut menjerit bersama. Hisham dan Syahir berpaling dan mereka berdua turut kaku, seolah-olah jiwa mereka ditarik melalui dada. Wanita itu, wajahnya bukan wajah manusia. Matanya tiada, hanya 2 rongga hitam yang menitis air laut. Bukan air mata, tetapi air keruh yang mengalir seperti darah dari luka. Kulitnya pucat dan kembang seperti tubuh yang telah lama mati dan terapung. Mulutnya ternganga, tetapi tidak simetrik, merekah hingga ke pipi, seolah-olah rahangnya dipatahkan dan dibiarkan tergantung. Dia tidak hanya melihat Amir, dia mengenali Amir. Amir, suara itu seperti 2 suara bertindih, 1 suara wanita, dan 1 lagi suara lelaki tua yang serak, menimbulkan getaran yang menusuk tulang belakang. Amir terduduk sambil memegang dada. Aku kenal suara tu. Tapi tak mungkin. Hisham menarik Amir menjauhi tepi bot. Jangan tengok. Jangan pandang dia lagi. Tetapi sudah terlambat. Wanita itu mengulurkan tangan panjang dan pucatnya, jarinya yang seperti tulang menghala ke Amir. Syahir menjerit, aku pusing bot. Kita cabut. Dia memulas throttle sepenuhnya. Enjin mengam, tetapi bot tidak bergerak. Bot bergetar. Bergetar kuat, seolah-olah ada sesuatu yang memegang bot dari bawah. Dam, dam, dam. Bunyi hentakan bertalu-talu kedengaran dari bawah dasar bot, seperti puluhan tangan menghentak permukaan kayu dari bawah laut. Amir memandang Syahir. Bro, kenapa bot tak jalan? Syahir menjerit, ada benda pegang bot ni. Ada benda di bawah. Wanita itu mula menaikkan tubuhnya ke atas permukaan air, tapi bukan seperti manusia. Dia melonjak seperti kertas basah yang ditarik dari baldi, tidak mengikut logik fizikal. Rambutnya melirik panjang, melekat dan menyalut sisi bot. Buat seketika, mereka bertiga seperti terperangkap dalam mimpi buruk. Amir menggigil. Apa dia nak daripada kita? Wanita itu membuka mulutnya lebih luas. Lebih luas daripada mulut manusia. Sampai rahangnya mengeluarkan bunyi retakan kecil. Dan tiba-tiba, dia menjerit. Jeritan itu bukan bunyi manusia. Jeritan itu seperti bunyi seekor paus mati, digabung dengan suara perempuan menangis dan bunyi logam berkeriut. Bot bergoyang kuat, hampir terbalik. Lampu bot berkelip-kelip. Kabus berputar seperti ditiup oleh angin besar, tetapi tiada angin pun. Amir terjatuh, dan ketika dia cuba berdiri, tangan wanita itu memegang pergelangan kakinya. Amir, Hisham menjerit, lepaskan dia. Lepaskan dia. Syahir mengambil batang besi kecemasan dan menghentak tangan wanita itu dengan sekuat tenaga. 1 hentakan, 2 hentakan, 3 hentakan. Pada hentakan keempat, tangan wanita itu terputus, jatuh ke atas dashboard, masih bergerak seperti labah-labah hidup. Amir menjerit dan menendang tangan itu ke dalam air. Wanita itu mengeluarkan suara serak yang menusuk. Amir, kau takkan lepas. Kau dah panggil aku, kau dah buka jalan. Dan sebelum mereka sempat bernafas lega, wanita itu terbenam ke dalam laut. Hilang, seolah-olah ditarik sesuatu dari bawah. Kesunyian kembali. Tetapi itu bukan kesunyian yang menenangkan, itu kesunyian yang membuat jantung rasa ingin pecah. Kita kena keluar dari kabus ni, kata Syahir sambil mengawal nafas. Kalau kita terus di sini, kita mati. Amir memegang dadanya, tangan menggeletar. Dia sentuh aku, dia pegang aku, dia tahu nama aku. Hisham mengusap bahu Amir. Kita akan keluar. Aku takkan biar kau kena lagi. Syahir memulas throttle sekali lagi. Bot bergerak sedikit, hanya sedikit. Seperti dilepaskan separuh. Dam. 1 hentakan kuat lagi dari bawah. Syahir memaki. Benda ni apa sebenarnya? Hisham menunduk ke tepi bot, cuba melihat bawah. Jangan tunduk, Amir menjerit. Jangan pandang bawah laut. Tetapi sudah terlambat. Dari bawah permukaan, Hisham melihat sesuatu. Mata. Berpuluh-puluh mata. Beratus-ratus, mungkin. Bukan mata ikan. Bukan mata manusia. Mata itu bulat, hitam pekat, dengan pupil yang bergerak-gerak mencari cahaya. Mereka menatap bot dari bawah, seolah-olah menanti isyarat untuk naik. Hisham tersentak dan jatuh terduduk. Ada banyak benda dekat bawah kita. Aku nampak mata. Amir dan Syahir menolak Hisham ke tengah bot.
Jangan tengok bawah, kata Amir dengan suara bergetar. Dia bukan seorang. Dia bawa sesuatu bersama. Bot bergetar lagi. Satu tali halus berwarna hitam mulai muncul dari celah-celah kabus, melingkar naik ke sisi bot. Tali itu bergerak seperti ular. Tanpa amaran, tali itu melompat ke arah mereka bertiga. Awas, jerit Syahir. Mereka bergelut memotong tali berwarna hitam itu. Tetapi bila dipotong, tali itu tidak berdarah. Ia mengeluarkan air hitam pekat seperti minyak. Kemudian, tali itu berubah menjadi jari. Jari wanita itu. Jari yang memanjang dan memanjang, seperti akar pokok yang hidup. Amir tersandar sambil menutup mulut. Ini bukan hantu biasa. Ini bukan sekadar entiti. Ini sesuatu yang mempunyai sesungut yang boleh berubah bentuk. Ini sesuatu dari dasar laut yang tidak mahu mereka pergi. Tiba-tiba, kabus di hadapan mereka bergerak, membelah seperti tirai. Syahir memandang ke depan, dan dia melihat sesuatu yang membuatkan darahnya berhenti mengalir seketika. Amir, Hisham, tengok depan. Mereka menoleh, dan ternampak sebuah kapal lama, terbakar, tetapi tidak tenggelam, sedang terapung dalam kabus. Kapal dagang berkarat, tiangnya patah, layar koyak, api kecil menyala tanpa bahan bakar. Namun api itu tidak mengeluarkan cahaya. Itu kapal yang tidak sepatutnya wujud. Kapal dari masa lain, dari dunia lain. Dan pada geladaknya berdiri mayat-mayat. Mereka berdiri kaku. Ada yang tidak berkepala. Ada yang terkulai dengan tali gantung. Ada yang terdampar dengan luka perut terbelah. Mereka tidak bergerak, tetapi kepala mereka memutar ke arah bot tiga sekawan itu. Serentak, Amir menjerit, Syahir memaki, Hisham terkedu. Salah satu mayat bergerak, bukan berjalan tetapi terseret ke hadapan seperti boneka yang ditarik tali. Ia berhenti betul-betul di hujung kapal tua itu. Mayat itu membuka mulut yang penuh dengan lumpur hitam dan berkata dalam suara yang meleret, kembalilah, dia belum selesai. Dia mahu Amir, kenapa dia nak Amir? Jerit Syahir. Amir menggeleng, panik. Aku tak kenal dia. Aku tak kenal sesiapa dari laut. Tetapi kata-katanya terputus apabila sesuatu muncul di tangan mayat yang bercakap itu. Sebuah rantai leher. Amir ternganga. Tak mungkin. Rantai itu, rantai yang sama dipakai Amir semasa kecil dan hilang semasa keluarganya berkelah di pantai ketika dia berumur 12 tahun. Ibunya selalu kata, mungkin jatuh dalam ombak. Namun Amir selalu terasa seperti ada sesuatu yang mengambilnya. Mayat itu mengangkat rantai itu tinggi, memaparkan kepada Amir. Amir jatuh terduduk. Kenapa benda tu ada rantai aku? Macam mana? Dari kabus, suara wanita itu muncul semula. Dekat, dekat sangat. Amir, kau dah lama milik aku. Bot bergoyang semakin kuat. Mata-mata di bawah laut semakin banyak. Tangan-tangan hitam memegang sisi bot, merangkak naik perlahan-lahan. Dan kapal lama itu mula bergerak pula. Bukan melalui air, tetapi seperti ditolak oleh sesuatu yang tidak nampak. Ia menghala ke arah bot mereka. Hisham memegang pisau kecemasan. Kita kena pergi sekarang. Kalau tidak kita, tiba-tiba seluruh kabus bergerak serentak. Bukan seperti angin, bukan seperti ombak, tetapi seperti satu makhluk gegasi sedang menghembus nafas. Dan di tengah-tengah kabus itu, muncul semula wanita berwajah ngeri itu, kini hanya beberapa inci dari bot. Dia tidak berdiri di atas air. Dia terapung seperti mayat yang tidak patuh graviti. Rambutnya melayang ke atas, bukan ke bawah. Tangannya direntangkan. Dan matanya yang kosong kini bercahaya sedikit. Seperti bara api kecil. Dalam suara yang hampir seperti gumaman tetapi jelas, Amir, malam ini kau kembali ke dasar. Wanita itu menerkam ke arah mereka. Kapal lama itu mula menjerit, bukan orang dalamnya, tetapi kapal itu sendiri. Bot mereka hampir terbalik. Amir, Hisham dan Syahir menjerit ketakutan.